Ramai penyimpan emas di bawah bimbingan saya memiliki gold bar 250 gram seperti ini. Harga sekarang adalah sekitar RM115,000. Kebanyakan yang memiliki gold bar 250 gram ini adalah ahli perniagaan yang rata-ratanya nak menyimpan keuntungan dan juga modal bisnes dalam bentuk emas. Ada juga yang menyimpan emas ini untuk maksimumkan keuntungan simpanan emas mereka. Jadi, adakah simpanan 250 gram ini lebih baik daripada menyimpan 25 keping 10 gram? Sudah semestinya gold bar 250 gram ini adalah lebih baik kerana gold bar 250 gram ini bila dijual semula memberikan spread value yang ditawarkan oleh Public Gold sebanyak 6% sahaja. Berbanding dengan gold bar 10 gram, spreadnya sekitar 9%. Ini bermaksud lebih rendah spread value emas, lebih cepat tuan-puan dapat keuntungan. Bagi sesiapa yang nak maksimumkan keuntungan ataupun mungkin orang-orang yang dah pencen, yang nak alihkan duit KWSP yang mereka dah dapat, nak maksimumkan keuntungan dengan simpanan emas, saya syorkan untuk tuan-puan simpan dalam bentuk gold bar 250 gram ini. Gold bar yang lebih besar memberikan pulangan yang lebih tinggi berbanding kalau tuan-puan beli gold bar yang kecil seperti 10 gram. 2 tahun lepas, ada seorang pemilik bisnes sudah berjaya bekukan keuntungan dalam bentuk 250 gram. Emas ini dibeli pada tahun 2020 sekitar RM65,000. Hari ini harga dia sekitar RM115,000. Keuntungan lebih RM50,000 dalam masa 2 tahun sahaja. Bagi tuan-puan yang nak mulakan simpanan emas, boleh tengok pin video tutorial di profil saya. InsyaAllah saya bantu sebaiknya.